Salam sejahtera Malaysia. Ada soalan ditanyakan kepada saya. Berapa sebenarnya gaji Pesuruhjaya SPRM Azam Baki? Ini saya kongsikan satu analisis atau satu berita atau satu artikel daripada satu berita punya laman web Malaysia Kini. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki sekali lagi menjadi sorotan selepas laporan media mendedahkan dia pernah memiliki pegangan saham yang besar dalam dua syarikat tersenarai awam. Walaupun Azam Baki menegaskan tidak melakukan sebarang kesalahan, dia menegaskan bahawa dia tidak melakukan sebarang kesalahan dan dia telah pun mengisytiharkan pegangan saham tersebut kepada Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Seorang ahli politik mempersoalkan bagaimana seorang penjawat awam mampu membeli saham yang dianggarkan bernilai ratusan ribu ringgit. Ketua agensi anti rasuah itu dipetik wawancara bersama sebuah portal berita berkata, selepas lebih 40 tahun berkhidmat dalam perkhidmatan awam, dia mempunyai wang yang lebih daripada mencukupi untuk menampung pembelian saham tersebut. Sebagai penjawat awam yang telah berkhidmat lebih 40 tahun dalam perkhidmatan awam dengan grade utama Turus 2, pencen dan ganjaran saya, dia kata, ditambah gaji dan simpanan, dia kata, lebih daripada mencukupi untuk menampung pembelian saham saya, kata beliau. Tidak ada apa yang menyalahi undang-undang bagi mana-mana warga negara memperoleh saham melalui pendapatan yang sah, kata Azam, seperti yang telah dipetik oleh The Vibes. Bagaimanapun, Azam tidak mendedahkan jumlah pendapatan bulanannya daripada gaji dan pencen maupun jumlah ganjaran yang diterimanya daripada kerajaan selepas mencapai umur persaraan wajib 2023. Pertanyaan telah dihantar kepada SPRM bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai angka tersebut. Walaupun belum menerima maklum balas, Malaysia kini meneliti beberapa dokumen awam dalam talian yang dapat memberi gambaran mengenai pendapatan bulanan Ketua Pesuruhjaya SPRM. Berikut grade Turus 2. Jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM berada pada grade gaji utama Turus 2. Antara kedudukan tertinggi dalam pengurusan tertinggi perkhidmatan awam. Grade ini hanya 2 tangga di bawah Ketua Setiausaha Negara dan biasanya dihaskan untuk jawatan kanan seperti Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Polis Negara. Menurut kod gaji terkini perkhidmatan awam, grade Turus 2 menawarkan gaji bulanan minimum RM11,380 dan boleh mencecah RM31,140. Gaji ini disertai kenaikan tahunan 9%, tetapi dihadkan kepada RM612 setahun bagi mereka yang telah mencapai gaji maksimum. Menurut maklumat ini, berdasarkan sistem saraan perkhidmatan awam SSPA yang menggantikan sistem saraan Malaysia bermula Disember 2024. Pegawai Turus 2 turut menerima allowance perumahan tetap RM2,500 dan allowance kerajaan RM5,100 menurut dokumen yang diterbitkan di laman web JPA. Malaysia kini difahamkan terdapat juga beberapa allowance lain bagi menampung perkhidmatan pembantu peribadi dan bil utility. Selain itu, pegawai pengurusan tertinggi turut menikmati pelbagai kemudahan lain seperti kenderaan rasmi dan pemandu. Selepas bersara, pejabat awam yang berkhidmat lebih 30 tahun akan menerima pencen bulanan sehingga 60% daripada gaji terakhir mereka. Mereka juga menerima bayaran ganjaran yang dikira berdasarkan gaji terakhir dan tempoh perkhidmatan, 7,5% darab jumlah bulan perkhidmatan darab gaji terakhir. Secara pengiraan mudah, pegawai Turus 2 yang berkhidmat sekitar 40 tahun sehingga bersara seperti Azam Baki boleh menerima ganjaran sekitar RM400,000
hingga sedikit melebihi 1 juta ringgit. Serta pencen bulanan di antara 6.800 sebulan sehingga 18.600 sebulan. Semalam, bekas ahli Parlimen DAP Tony Puak membangkitkan isu pemilikan saham Azam Baki dalam syarikat perkhidmatan kewangan Velocity Capital Partners Berhad. Perkara itu timbul selepas Bloomberg melaporkan Azam disenaraikan sebagai pemegang 17.7 juta saham syarikat berkenaan berdasarkan penyata tahunan yang difailkan pada 3 Februari tahun lalu. Pada harga penutup Isnin, pegangan tersebut bernilai kira-kira RM800,000. Susulan pendedahan itu, Azam berkata dia telah pun mengisytiharkan pegangan saham tersebut kepada JPA, namun tidak menjawab isu ketidakpatuhan terhadap had RM100,000 bagi setiap syarikat yang dikenakan kepada penjawat awam. Azam juga berkata dia telah melepuskan saham tersebut pada tahun yang sama ia dibeli. Walaupun tidak diketahui jumlah sebenar yang dibayar untuk saham berkenaan, harga terendah saham Velocity Capital tahun lalu ialah 0.015 unit, bermakna pegangan Azam mungkin bernilai sekurang-kurangnya RM265,500. Selepas itu, Malaysia kini melaporkan Azam turut memiliki saham dalam sebuah lagi syarikat yang mungkin tidak mematuhi peraturan had pembelian saham bagi penjawat awam dalam satu entiti. Rekod Suruhanjaya Syarikat Malaysia menunjukkan setakat 13 Januari, Azam memiliki lebih 4.52 juta saham dalam awan biru teknologi Berhad bersamaan dengan pegangan 1.08%. Harga saham tersebut pada 13 Januari ialah 0.305 sesaham, menjadikan nilai pegangan saham Azam hampir 1.38 juta ringgit Malaysia pada ketika itu. Walaupun tidak diketahui bila saham itu dibeli, harga terendah saham awan biru teknologi dalam tempoh 5 tahun lalu ialah 0.175 sesaham pada 12 Julai 2023. Pada harga itu, 4.52 juta saham bernilai lebih RM790,000. Pendedahan ini telah pun mencetuskan gesaan supaya Azam Baki meletakkan jawatannya dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah melanjutkan tempoh perkhidmatan Ketua SPRM itu sebanyak 3 kali mengambil tindakan. Berita ini anda boleh lihat di malaysiakini.com bertarikh 12 Februari 2026. Tajuknya, berapa gaji Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus
Dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofecta clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okay? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okay? Ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright.